Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi kek coklat moist. Pertama sekali di sini saya menggunakan lebih kurang 1/2 cawan tepung gandum. Tepung gandum ni saya akan ayak bagi elakkan daripada ada mendasing ataupun tepung kita tu berketul. Nah ni separuhnya lagi. Sama kita ayak. Oh iya, jika misalnya anda tiada sukatan cawan macam ni, kau curi je cawan mak kau kat dapur, asalkan saiznya sama daripada awal sampai akhir. Bahan yang selanjutnya di sini saya menggunakan 1 sudu baking powder. Sama macam tadi, kita ayak supaya dia tidak berketul. Kemudian diikuti dengan 1 sudu teh baking soda. Sama juga kita ayak. Kemudian kita gaul rata. Bagi bahan kering tu sebati semuanya. Kemudian kita sisihkan ke tepi. Sediakan blender ataupun pengisar. Lalu di sini saya pecahkan 2 biji telur. Tak kisah nak guna grade apa, guna je apa yang ada dekat rumah. Kemudian di sini saya masukkan 1 cawan gula. Kalau tak nak 1 cawan, nak separuh pun boleh, bergantung pada selera masing-masing. Kemudian di sini juga saya menggunakan 1 sudu teh garam. Lalu saya masukkan 1 cawan serbuk koko. Tapi 1 cawan ni tak adalah penuh-penuh sangat pun. Dan juga 1 cawan susu pekat. Misalnya untuk susu pekat ni anda nak ganti dengan 1/2 cawan pun boleh. Tak nak manis sangat kan, sebab tadi je gula dah 1 cawan kan, ada betis kau. Tapi misalnya kalau anda ikut resepi ni pun normal je manisnya. Next saya masukkan 1 cawan susu cair dan 1 cawan minyak masak. Sekarang kita akan kisar 5 minit. Sebenarnya tak payah nak cukupkan 5 minit pun tak apa. 1-2 minit je dah cukup. Janji jangan terlalu awal lah, nanti korang tak naik pula kek kau. Kemudian ni kita masukkanlah adunan yang telah kita kisar tu ke bahan kering sedikit demi sedikit sambil digaul. Tak ada teknik khusus, suka hati kau nak gaul macam mana pun. Dan lebih kurang macam ni lah. Sekarang kita akan tuangkan dia ke dalam loyang. Untuk loyang hari ni saya guna loyang segi 4. Sebab loyang yang biasa saya guna yang bulat tu, yang dah ikut saya lama tahulah saya suka sangat guna loyang yang bulat tu. Sebab dia ada tempat pembuka dia tu, jadi tak perlu nak terlongkop ke tengah terbalik ke untuk keluarkan kek. Tapi sebab dari tadi kulu kidih saya cari loyang tu tak tahulah ke mana. Jadi saya guna loyang yang jenis macam ni. Bila guna loyang jenis macam ni, dia nak kena terlongkopkan dulu barulah keluar kek tu. Jadi ikutlah korang nak guna loyang jenis apa pun, nak lonjong ke, bulat ke, bujur ke, semua macam-macam ni. Lalu saya akan panaskan pengukus terlebih dahulu. Jika misalnya pengukus dah panas, bolehlah masukkan kita punya adunan kek tadi tu. Lalu kita akan kukus 40 ke 50 minit. Bahagian atasnya jangan lupa tutup guna kain ke, nak guna apa suka hatilah. Janji tutup supaya air tu tak menitik-nitik. Dan ni dia hasilnya, nampak tak? Cantik. Kau nak tahu dah masak ke tidak? Ambil lidi, cucuk. Kalau misalnya dekat lidi tu dah tak ada adunan yang menempel, dah siap dah tu kek kau. Bolehlah angkat dan sejukkan. Oleh kerana saya menggunakan loyang yang harus ditunggang terbalik dulu, barulah boleh keluarkan kek tu. Jadi saya buat macam ni. Bahagian tepinya saya buat macam ni supaya dia tidak melekat ke bahagian tepi loyang. Tapi sebenarnya senang je nak keluarkan. Sebab apa? Saya dah letak baking paper bawah. Nampak tak tu? Ni jangan lupa jangan dengan baking paper sekali kau cekik dah. Nanti kopek dulu baking paper dekat bawah tu. Sekarang saya nak buat bahagian coklatnya. Saya menggunakan 5 sudu margarin ataupun butter. Kita cairkan lah. Lalu diikuti dengan 1/2 cawan susu pekat. Betul-betul dia betis lah kau nanti. Kalau sekali-sekala tak apalah ya guys. Jangan selalu makan kek ni sebab manis. Lalu saya masukkan 1/3 cawan serbuk koko. Kadang bila anda makan kek tak manis, sebenarnya kadar gula dalam kek tu banyak. Cuma mungkin bila dah jadi kek rasanya kurang manis. Tapi sebenarnya kandungan gula tu banyak. Gula, susu pekat. Ni dah siap, kita tuangkan je dah dekat kita punya kek ni, bahagian coklat dia tu. Dan ini dia lah penampakannya. Saya nak potong sebab nak tunjukkan kepada anda ini lembut sangat. Betul-betul gebuk.
Nanti korang tengok saking lembutnya dia tu sampai macam ni. Kejap tuh, saya angkat ni nampak tak? Tang 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 tang. Macam puding, saking lembutnya tu. Padahal kek ni panas-panas lagi. Dan tada, moist gila. Mudah kan? Hanya menggunakan blender dan 2 biji telur dah boleh menghasilkan kek yang segebu ini, sesedap ini. Jadi jangan lupa untuk cuba sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Kalau suka jangan lupa tekan like. Jangan lupa subscribe for more video sebab saya akan kongsikan lebih banyak resepi yang menarik. Dan jangan lupa share ke semua makhluk bumi. Bye bye.